Assalamualaikum geng. Hari ni aku nak tukar sproket. Okey, hampa tengok Sementara aku nak main tukar minyak silinder ni, kita tukar sproket sekali. Hampa tengok sproket apa aku nak tukar. Okey, tengok ni sproket lama ni. Yang ni 44 belakang. Ni bukan standard dah ni. Sebenarnya standard dia 42. Okey. Sproket belakang kita akan tukar sekejap lagi. Nampak dia punya hub ni sebenarnya Y15 ni boleh pakai. Dia sama dengan Y15 punya hub. Kalau kita nak tukar Y15 punya hub pun boleh pakai. Tak ada masalah. TMP saja. Sproket belakang. Tengok. Ini kita pakai sproket Y Nampak? Hampa tengok. Size dia 428 46. Sproket depan yang lama. Nampak tu 15 428 15. Yang ni sproket lama. Kita akan tukar. Hampa tengok sproket depan aku bawah 16. Tu dia. Apa pernah buat tak pakai sproket lagu ni? Tak tahu lah. Ini rantai kita ada tukar juga. Pakai O-ring dia. Dia yang belakang semua ni dia punya hub sproket dia pakai Y. Yang depan dia kira pakai RS. Dia pakai sproket RS, Honda RS 150. Dia tak sama dengan Y. Belakang dia pakai Y, depan dia pakai RS. Tengok. Minyak silinder aku guna apa kah? ESR 15W50. Sebelum ni aku pakai yang Imos tu, Modinah tu. Ni baru kita try tengok ESR fully punya macam mana. Baru nak cuba. Ni untuk atas highway Okey, lepas kita tukar tu kita try lah. Kita pergi test tengok atas highway, nampak boleh lah kan. Ini aku test daripada highway ni, aku menghalau ke gurun ni. Jadi saja kita nak tengok test atas highway, tengok berapa boleh pi. Oh, 13. Kira okey jugalah kan. Sproket belakang besar tu 46. Boleh dapat 13. Dia satu kebaikan dia yang Z15 GT ni, hampa tengok dia gear 6 tak mati. Dia daripada gear 1, 2, 3, 4 tu semuanya hidup. Okey, dia kelebihan Z15 GT ni macam ni lah. Macam kita kata dia top speed dia gear 6 tak mati Daripada dulu aku tukar sproket sebelum ni 1544 sama. Dia katok dia mari dia pi. Dia tak jadi macam, tak tahulah tu orang lain, tapi takat yang aku pakai lah ni, aku test macam ni lah. Aku mati ni takat ni 132. Pasal takat ni yang boleh pi. Sproket 1646 boleh pi 132. Biasalah, bukan laju sangat 132 tu kan. Tapi kalau dengan sproket macam tu boleh lah. Sebab apa? Dia pick up cepat.
top boleh dapat 132. Ni bukan tunduk udang lagi. Yang ni biasa-biasa je, tegak je, taklah tunduk udang sangat. Lain kalau kita buat Superman. Jadi sini yang aku sedang mengetes. Mengetes di atas highway untuk ke gurun. Sekejap lagi kita keluar di gurun sekejap lagi. Oh, kereta. Keluar gurun sekejap lagi, kita akan ambil jalan bawah pula. Kita mengetes di jalan bawah pula. Macam mana? Di jalan selain highway lah. Atas highway ni dia sebenarnya dia angin dia kuat. Dia tak sama dengan kita main jalan bawah. Tapi jalan bawah pula kereta banyak, simpang banyak, kita tak berani juga. Ya, corner di situ, kita cornernya di situ. Okey, susul keluar Pendang, Sungai Tiang. Oh, kita kelajak ke gurun. Ya, tidak keluar di situ ya kita. Hanya setakat 132 saja yang mampu. Yang ini standard, belum tukar exhaust. Ini pun bukan, masih belum cut off lagi. Baru RPM baru 10 rasa nampak ni. Tengok. Ini kita sudah keluar gurun lah. Kita keluar ke tu gurun. Kita nak tengok ke jalan bawah pula. Kita pergi ke balik menghala ke, kita ambil jalan Jenun, Pendang, seterusnya ke Alustad kembali. Okey. Dia kalau dulu aku pakai sprocket 1544, dia punya bacaan dia 2.9 something gitu lah, aku tak ingat. Tapi kalau sprocket ni 1646, dia punya kira-kira dia dalam 2.87 begitu kot rasanya. Ya, RS cuba mencawang untuk bermain. RS laju. Dulu aku pun pakai RS standard. Sama juga aku pakai sprocket. Sama sprocket macam ni, 1646. Tunduk udang 14 BP. ZGT 13 kalah ha. Oh, tu RS tu. Bahaya ha. Tengoklah lori dah bagi signal lah, dia main potong lagi. Kalau RS lagi laju.
Itulah kadang-kadang orang ingat ZGT laju sangat. Tengok baca atas paper saja. Tok dia punya horsepower dia apa 16.7. Mana ada, sama je lah semua motor 150. Okey, sekarang kita sedang bermain di jalan bawah. Kita tengok dia sprocket 1646 ni dia lebih kepada pickup untuk jalan-jalan di bawah ni, selain bukan highway ya sebenarnya. Kalau kita nak main highway, main long, kita kena kecilkan sprocket belakang. Yang banyak orang pakai 15, 40, 15, 39. Yang tu. Kalau belakang sprocket besar ni lebih kepada torque. Dia punya jalan bawah, dia pick up, dia cepat. Tapi torque dia lajak tak ada sangat. Tapi kalau takat atas highway boleh dapat 1.3 pun sudah cukup dah. Sudah okey dah. Kan? Tu nampak. Jalan-jalan bawah pun cepat lah, boleh sampai 1.3. Sebab apa yang aku tukar sprocket 1646 ni, sebab aku ni selalunya guna jalan bawah. Aku jarang naik highway. Jadi aku lebih selesa pakai untuk pick up daripada naik highway. Ulang alik kerja pun dalam lebih kurang dalam 10 km, pergi balik 20 lah. Satu lagi, aku suka jalan kampung ni daripada highway sebab seronok main kona-kona apa semua, kita cukup syok. Kan? Boleh kita tengok layan jalan-jalan kona, layan lap. Syok daripada jalan highway straight saja. Ini jalan kita nak kona ke Jenun, Bukit Jenun. Kita kona kiri Bukit Jenun . Hari pun sudah petang ni. Ni sebenarnya aku balik kerja, tapi saja aku nak test sprocket, baru pasang semalam baru pasang. Kita test hari ni, tengok macam mana dia punya pick up. Overall semua aku berpuas hati lah. Nampak tu, dengan dia punya pick up tu cukup puas hati sebab dia cepat. Cumanya aku sekarang tak ada apa nama, kita kata tak ada GPS. Kalau boleh tengok dengan GPS lagi bagus lah. Lori ni pun lambat lah. Untuk jalan bawah memang berpuas hati lah dengan sprocket ni 1646 ni. Nampak? Dia P pun syok. Dia top speed pun kita syok. Tapi untuk highway dia agak apa? Agak tersekat di situ. Dia kata macam 130 tu dia tak keluar habis dia punya power. Dia tersekat dekat 1.3 saja, dia tak boleh pergi dah. Kalau kita tukar sprocket kecil belakang mungkin boleh pergi 1.4, 1.45.
Dia sebenarnya seronok naik motor Z15 GT ni. Aku kadang-kadang lepas balik rumah, dia rasa macam dah sampai rumah dah macam ketagih pula nak keluar pula pergi naik motor ni. Seronok bawa dah. Yalah, dia pun DOS kan, enjin DOS dia memang untuk long, untuk top speed memang best. Kalau kita nak banding dengan single cam ni. Aku pernah bawa Y15 apa RS, lain sikit lah rasanya Y15 dengan Z15 ni. Sebab Z15 ni dia lebih kepada untuk orang kata apa, RPM, high RPM. Dia bila kita low RPM memang tak boleh. Dia macam nak mampus, dia lembab. Bila kita kata RPM 5 ke bawah, Z15 GT memang tak boleh pergi, dia lembab. Sebab tu kita kadang-kadang tengok orang yang bawa Z15 GT ni kadang-kadang tak relax sebab tu kot. Sebab dia shock. Time pick up dia tu memang cukup shock. Kita tarik dia yang 4, 5, 6. Cukup shock bila kita main. Bila kita dalam gear 3 tu kita pulas tu, tukar gear 4 lepi, tukar gear 5 pi, tukar gear 6 lepi lagi. Macam tu. Dia tak ada macam gear 3 tukar gear 4 gear 5 baru nak bidak tak. Dia tak macam tu. Dia macam lepi macam tu. Okey. Aku rasa setakat ni sajalah video kita. Okey, kepada sesiapa yang baru menonton, terima kasih kerana sudi menonton. Tanpa anda, siapalah saya. Okey, terima kasih. Thanks for the watching. Jam,